Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu pencemaran alam sekitar seperti sampah muatan rata, pencemaran udara, pencemaran air serta pemusnahan hutan yang semakin serius dan membimbangkan. Masalah ini bukan sahaja memberi kesan negatif kepada manusia, tapi juga kepada kehidupan liar dan keseimbangan ekonomi. Jika isu ini tidak ditangani dengan segera, generasi yang akan datang akan turut mendapat kesan negatif seperti yang saya nyatakan tadi. Tajuk video kami ialah peranan masyarakat dalam pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar. Hai, sekarang ni kita bersama Lim Zulwai. Lim. Saya ada gambar kat sini saya nak tunjukkan awak. Cuba tengok. Apa tu? Saya gambar ni yang menunjukkan kerosakan alam sekitar. Apa yang awak rasa? Apa yang saya rasa ini, saya rasa kecewa lah tengok alam yang sepatutnya bersih, cantik dan memberikan kehidupan, tapi dikotorkan oleh orang-orang awam. Kecewa sangat. Ada pendapat juga kan? Apakah peranan ataupun langkah-langkah kerajaan yang boleh dilakukan untuk menjaga sekitar? Pada pendapat saya rasa kerajaan boleh menguat kuasa undang-undang dengan lebih tegas. Sebagai contoh, kerajaan boleh mengenakan denda yang berat bagi pihak individu atau kilang yang mencemarkan udara, laut atau hutan. Jadi apabila undang-undang dilaksanakan secara lebih tegas, pihak-pihak akan berfikir dua kali sebelum mereka melancarkan pencemaran. Okey, terima kasih. Saya Wafa dan saya 18 tahun. Alam sekitar ni kan, kerajaan ada bantu tak buat apa-apa untuk alam sekitar kita ni? Kalau tak, dia rasa dia kena buat apa? Dalam pendapat saya lah, saya tak rasa kerajaan ambil inisiatif yang besar untuk nampakkan hal-hal alam sekitar. Jadi saya rasa mungkin pihak kerajaan boleh menggunakan media sosial sebagai platform untuk meningkatkan awareness to young people, for example Gen Zs, because a lot of them pakai social media, so boleh wawarkan tentang hal-hal alam sekitar kat sana. Seterusnya saya nak tanya, sebagai individu apa yang harus kita lakukan untuk pelihara alam sekitar? Bagi saya rasa kita perlulah make sure that all of your trash, sampah-sampah kita dibuang dekat tempat yang betul, sebab boleh nampak isu lah sekarang yang banjir kilat banyak berlaku disebabkan oleh pencemaran oleh sampah-sampah tersebut. Itu je soalan saya tanya. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahim. Sekarang saya bersama dengan seorang pelajar yang bernama Nama diberi adalah Muhammad Harid Adli dan lebih senang dipanggil sebagai Harid. Okey Harid. Hari ini saya akan menanyakan satu soalan kepada awak. Okey. Adakah rakan atau keluarga mempengaruhi sikap seseorang terhadap alam sekitar? Ya, rakan dan ahli keluarga mempengaruhi sikap seseorang terhadap alam sekitar kerana individu tersebut lebih cenderung untuk meniru amalan yang diamalkan oleh orang sekelilingnya. Seperti contoh, jika keluarga kita atau rakan kita mengamalkan kita semula atau menjaga kebersihan setempat, seseorang itu juga akan terdorong untuk menjadi bersikap lebih prihatin terhadap alam sekitar. Okey. Seterusnya, adakah anda sendiri pernah terpengaruh dengan tabiat rakan atau keluarga terhadap menjaga alam sekitar? Ya, saya sendiri mula membawa beg kita semula ketika pergi ke supermarket, ketika membeli belah dan cuba mengurangkan penggunaan plastik kerana terpengaruh dengan amalan mereka. Okey, terima kasih. Salam sejahtera. Video ni merupakan projek social eksperimen bagi subjek etika. So, saya ingin bertanya soalan tentang apakah kesan sikap tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar? Pada pandangan saya, kesannya banjir kilat, pemusnahan habitat haiwan dan pencemaran alam sekitar. Contohnya, pembuangan sampah dalam sungai boleh menyebabkan sistem aliran sungai tersumbat dan boleh berlaku banjir kilat. Oleh itu, kehidupan manusia boleh mengalami kesusahan dan juga generasi akan datang pun mengalami kesusahan. So itu adalah pandangan saya. Terima kasih. Hai semua,
Hari ini kami ada saudari Adeline, seorang pelajar tahun 4 bersama kita. So, saudari Adeline, adakah rakan dan keluarga mempengaruhi sikap anda terhadap alam sekitar? Ya, sebenarnya saya setuju bahawa rakan dan keluarga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. So, hal ini kerana rakan dan keluarga merupakan orang yang terdekat dengan kita. So, sebagai contoh, sekiranya rakan dan keluarga mengamalkan gaya hidup yang mesra alam seperti mengamalkan tikar semula dan juga mengurangkan kegunaan plastik, ia akan membuatkan kita lebih cenderung kepada mencontohi sikap tersebut. So, oleh itu saya rasa bahawa rakan dan keluarga memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi kita untuk mengamalkan gaya hidup yang mesra alam. Okey. Ya, sebenarnya saya pun setuju dengan pendapat anda. So, terima kasih saudari Adeline. Assalamualaikum. Salam. Nama berapa? Nama saya Muhammad Nadia bin Abdullah, boleh panggil Nadia. Nama saya Ahmad. Dan sekarang ni saya nak tanya beberapa soalan. Sorry, apa masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat sekarang untuk melibatkan diri mereka secara aktif dalam penjagaan alam sekitar? Okey, pada pendapat saya, cabaran utama yang dihadapi masyarakat dalam secara aktif dalam penjagaan alam sekitar ialah kurangnya kesedaran dan tanggungjawab individu. Ramai yang menganggap bahawa isu alam sekitar ni tanggungjawab kerajaan semata-mata, terhubung dengan hidup moden yang mementingkan keselesaan tanpa memikirkan kesan jangka yang panjang. Okey, saya sudah dibantu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama abang siapa? Nama saya Ahzan Najmi. Okey Abang Azhar, saya nak tanya soalan satu ya. Apakah kesan sikap tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar kita? Banyak kesan yang buruk sekiranya sikap tidak bertanggungjawab ini. Antaranya ialah dari segi peningkatan pencemaran yang boleh menjejaskan udara dan kualiti air yang boleh mengakibatkan penyakit. Selain itu juga daripada segi habitat semula jadi, haiwan-haiwan liar akan kehilangan habitat mereka dan biodiversiti juga akan terjejas. Terima kasih kepada jawapan yang diberi. Terima kasih ya Abang Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh awak perkenalkan diri? Nama saya Ashikin, pelajar Bachelor Sains dan Teknologi Makanan tahun 2. Pada pendapat awak, apakah cabaran utama yang menghalang masyarakat daripada terlibat secara aktif dalam penjagaan alam sekitar? Pada pendapat saya, antara masalah utama kenapa orang tak melibatkan dalam penjagaan alam sekitar mungkin sebab negara kita tak banyak sediakan tong kita semula. Kalau kita boleh lihat macam dekat kawasan rumah ataupun dekat universiti sekarang, tak banyak pun tong sampah kita semula. Jadi itu pun macam jadi masalah untuk kita nak start kita semula sebab kita yang kena cari jalan ataupun tempat yang memang sediakan khidmat untuk kita semula. Bukannya benda tu tersedia ada dan banyak. Itu saja. Terima kasih. 1, 2, 3. Kesimpulannya, pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar bukan hanya tanggungjawab pihak kerajaan atau badan tertentu, tetapi ia juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh masyarakat. Setiap tindakan kecil yang dilakukan secara berterusan mampu membawa impak yang besar dalam memastikan alam sekitar terus terpelihara demi kesejahteraan masa depan.